Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua sihat? Sehat. Okey. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT sebab dengan limpah dan kurnianya kita masih dikurniakan kesihatan dan dapat peluang untuk menuntut ilmu. Jadi sebelum kita mulakan kelas, saya nak semua baca doa sama-sama, okey? Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftar alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kamu semua boleh duduk. Terima kasih Ustazah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, Ustazah nak tayangkan satu video di mana Ustazah nak minta kamu semua fokus dengan video ini. Lepas video ini ditayangkan, Ustazah ada soalan untuk kamu, okey? Okey. Okey, sekejap ya. Okey, fokus semua, fokus. Okey. Okey.
hukum dan juga dari nakli ziarah dengan betul. Dan yang ketiga ialah murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 5 adat kita ziarah dengan tepat. Okey, semua dah semangat nak belajar? Semangat. Okey. Sekejap. Okey, Ustazah sebenarnya ada buatkan satu slide untuk kamu semua tentang khas tajuk ni. Nak tengok tak? Jeng jeng jeng. Cantik kan? Cuba kasih tajuk dia. Mari berziarah dengan berhikmah. Okey, bagus. Okey, pertama kita akan tengok pada pengertian ziarah. Okey. Sebelum tu, nak masuk pada pengertian ziarah, Ustazah nak tanya Zarizal. Apa yang awak tahu tentang ziarah ni? Pergi rumah orang, melawat orang. Betul. Syarika? Melawat orang. Melawat siapa tu? Melawat saudara-saudara. Boleh, betul. Dan Istina? Kita pergi rumah jiran. Tak apa, kita menziarahi orang sakit. Oh, betul. Jadi semua jawapan yang awak berikan itu betul. Beri tepukan. Untuk mengetahui pengertian ziarah yang benar, saya nak minta Masyitah untuk bahasakan pengertian ini. Baik, Ustazah. Okey, silakan Masyid. Lawatan ke sesuatu tempat dengan niat baik, antaranya rumah keluarga, kawan-kawan atau berkunjung ke tempat seperti makam dan perkuburan. Okey, silakan duduk Masyitah. Terima kasih. Okey, daripada pengertian ziarah ni, kita boleh tahu bahawasanya bila kita bercakap tentang ziarah, kita melawat ke sesuatu tempat dengan niat yang baik, kerana niat tu merupakan perkara yang kita perlu betulkan sebelum melakukan sesuatu perkara. Kerana apa? Innama a'malu binniyat. Okey, contohnya kan kalau Ustazah sakit, lepas tu Zarifah melawat Ustazah dengan niat yang baik untuk bertanyakan khabar. Adakah itu ziarah? Ziarah. Ya, benar sekali. Selain daripada itu, kita juga boleh menziarahi keluarga, jiran, tetangga. Lagi siapa? Kawan. Kawan. Lagi? Sanak saudara. Cikgu-cikgu. Dan ramai lagi lah kan? Asalkan kita ada niat yang baik itu sendiri. So jadinya, selain daripada melawat mereka tadi, kita juga boleh menziarahi makam dan juga perkuburan, di mana kita bukanlah melawat makam dan perkuburan itu dengan niat untuk melakukan perkara-perkara yang pelik, tapi kita melawat makam dan perkuburan ini adalah dengan sebab untuk kita mengganti kematian. Okey. Jadi daripada sini kita boleh tahulah bahawasanya Allah wujudkan ziarah ni supaya kita dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang antara manusia. Dan secara tidak langsung sebenarnya apabila kita menziarahi rakan-rakan kita, keluarga kita, kita sebenarnya telah menaburkan kegembiraan dalam diri mereka. Okey, faham? Faham. Jadinya bila mereka gembira, kita pun Gembira. Dan hubungan kita semakin Erat. erat dan rapat. Okey, faham semua? Faham. Rapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum dan juga dalil. Okey, saya terangkan dulu ya maksud hukum ni. Okey, hukum menziarahi orang sakit ialah sunat. Siapa tahu maksud sunat tu apa? Saya tak. Okey, Masyitah, silakan. Saya rasa sunat ni macam kalau kita buat kita dapat pahala kan? Betul juga. Lagi siapa nak cuba? Kalau tak buat, tak dapat dosa pun. Oh, betul. Lagi. Oh, kalau macam tu boleh je lah kan kalau kita tak buat. Boleh je. Tapi kalau Rasulullah dah buat, kita mestilah ikut. Oh. Kerana apa? Sebab bila kita buat perkara sunat, kita akan dapat pahala. Siapa je tak nak pahala kan? Betul. Jadi, apa contoh amalan sunat yang lain? Istina. Baca Al-Quran. Surah Quran. Okey. Zarizal? Puasa sunat. Puasa sunat. Sedekah. Oh, sedekah, masya-Allah. Okey. Dan secara tidak langsung adat ziarah ni merupakan juga perkara
Jadi lepas ni awak nak buat tak ziarah bulan kehidupan awak? Sebab apa? Sebab kita akan dapat pahala. Okey, bagus semua. So, seterusnya kita pergi kepada Dalil Nakli untuk ziarah. So, Dalil Nakli ni ialah daripada hadis. Dan Ustazah nak minta Aisyah boleh? Boleh Ustazah. Okey. Baca hadis ini dan juga maksudnya. Al-Subai Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Man ada maridan lam yazal fi khutbatil jannati hatta yarji. Rawahul Muslim. Daripada Subai telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, dia berada di dalam kebun syurga sehingga dia pulang. Okey, bagus. Very good. Aisyah. Okey, Ustazah nak terangkan hadis ni, tapi Ustazah nak tanya kepada kamu semua sendiri. Apa yang kamu faham dari hadis ni? Tapi sekejap, Ustazah nak kamu berbincang secara berpasangan tentang apa yang kamu faham tentang hadis ni, okey? Okey, yang murid depan boleh berbincang dengan pelajar belakang, okey? Ustazah bagi masa 1 minit untuk berbincang, okey? Okey, murid-murid, fokus. Masih ramai. Okey, semua fokus main depan. Okey, semua dah siap? Dah siap. Bagus. Jadi, Ustazah sediakan spin wakil daripada setiap pasangan ni. Dan siapa yang kenalah jawab. Okey? Okey. Dah ready semua? Kami faham kalau kita pergi ziarah tu, kita dapat pahala. Lepas tu kita dapat berada dalam kebun-kebun syurga, kan? Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Bagi tepuk tangan. Okey, tak habis lagi. Ustazah nak teruskan juga spin yang tadi. Semua dengar? Saya ke Aisyah? Aisyah. Tak payah rasa. Okey. Aisyah yang Christina. Apa awak faham tentang hadis ini tadi? Okey, saya rasa siapa yang menziarahi orang sakit ni, dia tak, selagi dia tak pulang, dia masih lagi dalam kebun syurga. Jadinya maksudnya dia dapat banyak pahala lah, kan? Ya. Okey, betul. Dia macam dapat saya tadi. Apa? Saya nak lihat jawapan daripada pasangan Ashifah. Okey. Okey, yang kami faham maksudnya lagi mana kita, masa kita ziarah orang sakit, lagi mana kita tak pulang, jadi kita akan dapat banyak pahala sampai Macam kita duduk dalam kebun. sampai yang pahala tu boleh buat kita masuk syurga. Betul. Okey, jadi daripada hadis tersebut, sebenarnya kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangatlah baik pada hamba-Nya, di mana
kita tengoklah Nabi sendiri ada menyatakan bahawasanya kalau kita menziarahi orang yang sakit, kita akan dapat pahala seperti mana dia berada di dalam lubang syurga. Kita boleh lihatlah betapa mudahnya Allah untuk memberikan kita pahala dengan cara menziarahi orang sakit saja. Jadi nampak tak Allah ni sangat baik dengan hamba-Nya? Nampak kan? Jadi lepas ni awak semua bolehlah amalkan ada ziarah ketika menziarahi orang sakit, okey? Daripada situ kita dapat mengeratkan silaturahim, kasih sayang, dan juga dapat berkenalan secara lebih rapat. Okey. Okey, tadi kita dah belajar tentang pengenalan. Yang kedua, dalil dan hukum. Jadi kamu semua masih semangat? Semangat. Jangan semangat je. Semangat. Nak lagi semangat Faza nak kamu semua tepuk-tepuk semangat nak? Nak. Okey, fokus Satu, dua, tiga. Tepuk-tepuk semangat. Satu kali, dua kali, tiga kali. Okey. Sekarang ni kita pergi pada adab berziarah. Okey, sebenarnya adab ziarah ada 9. Okey? Jadi banyak kan? Awak kena fokus. Okey? Sebab nanti saya ada soalan. Adalah. Okey. Tengok gambar ni, cantik kan? Cantik-cantik juga. Saya nak suruh awak baca lah. Kalau cantik-cantik tak baca, sayang lah kan? Okey, saya nak start daripada Syafiqah dulu baca. Apa adab berziarah nombor 1? Yang pertama, niat yang baik. Niatnya baik. Sila duduk. Jadinya, apabila kita nak berziarah, kita kena pastikan kita punya niat yang baik. Contohlah kalau kita ada niat yang jahat waktu kita nak berziarah, adakah kita akan dapat pahala waktu tu? Kan? Tapi bila kita dah start niat yang baik waktu nak berziarah, kita secara automatically akan dapat pahala. Contohlah, macam Christina jatuh sakit. Jadi Masyita pun rancang untuk menziarahi Christina. Jadi waktu tu Masyita macam saya nak ziarah Christina lah untuk bertanyakan khabar Christina. Mana tahu Christina tengah sedih sebab dia sakit kan. So daripada situ niat Masyita baik ke tak? Baik. Jadi Masyita akan dapat pahala. Mudah tak dapat pahala? Mudah. Dengan niat yang baik saja. Okey. Yang kedua, Ustazah nak minta sebelah sekali. Okey, mana? Yang kedua, maklumkan kedatangan kepada tuan rumah serta pilih masa dan keadaan yang sesuai. Okey, sila duduk. Jadi, contohlah kalau kita nak menziarahi suatu hari raya, adakah awak main
ke rumah. Dan bila, contohlah, tuan rumah tu ada buat majlis perkahwinan dan tuan rumah tak jumpa kita, awak rasa patut tak kita datang? Sebab apa? Sebab dia tak jemput. Dia tak jemput. Kok-koklah dia tak jemput, so kita datang. Tak lupa bilik tuan rumah tu kan? Betul. That's why lah kita kena minta izin dan juga dapat jemputan daripada tuan rumah, barulah kita datang ke rumah tersebut. Okey? Okey, yang keempat. Apa Masyita? Yang ketuk tu, kalau selagi dia tak jawab, kita tak boleh masuklah kiranya. Ya, betul. Nampak, walaupun awak dah ketuk 3 kali kan, awak janganlah buka pintu tu. Sebab apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mungkin tuan rumah tu sendiri tak terima kehadiran awak. Sebab tu dia tak buka pintu. Okey. So kalau dia tak buka pintu tu, mungkin awak boleh datang next time ke. Dia minta izin lah kepada tuan rumah kan. Okey. Yang keempat, dari sambung Zarizal pula. Mengucapkan salam dan memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Okey, saya duduk. Okey, bila kita dah datang dekat rumah dekat rumah tuan rumah yang kita nak ziarahi, kita kena apa? Bagi salam. Contoh bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Ada orang tak? Contoh kalau waktu raya. Kami nak datang beraya boleh? Kan macam tu kan? So bila kita dah bagi salam, orang pun jawab salam dan dia akan jemput kita masuk ke dalam rumah. Okey. Yang kelima, Zarifah. Menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. Okey. Apa perkataan yang baik awak rasa kalau sesuai lah untuk kita ziarah orang? Tanya khabar. Tanya khabar, contoh? Macam awak sihat ke? Ready? Kataan yang baik Kalau kita datang rumah orang, adakah kita kena cakap kasar-kasar? Takkan kita datang rumah orang kita nak marah-marah kan? Jadi kita kena cakap perkara-perkara yang baik lah. Kita puji rumah dia. Kita cakap lah, cantiknya rumah ni, wanginya, ya selesanya. Bila kita cakap puji-puji macam tu, sebenarnya dia telah menjadikan hati tuan rumah tu happy lah kan? Sebab tetamu puji rumah kita, siapa je tak suka kan? Kalau awak suka tak? Suka. Apa lagi hati tuan rumah tu mestilah dia suka kan? Betul. Contoh panggilan yang baik, apa? Awak jangan cakap aku kau. Betul juga tak? Jangan menjerit dan jangan cakap kuat. Jangan cakap kuat-kuat. Lagi jangan carut. Betul. Lagi contohlah, kalau kita melawat rumah atuk-atuk kita ke, kita kena pakai gelaran apa? Gelaran yang sopan lah kan? Atuk sihat ke, pakcik ke? Jangan kita panggil nama. Tak ke rasa jadat kalau kita panggil nama kan? So bila kita panggil nama macam tu, tak kecewa ke hati tuan rumah? Kecewa. Ish. Lagi pasal buat macam tu tak? Okay, nombor 6. Siapa? Istina. Mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. Macam mana gambar ni? Kaki tunduk je, kaki ni. Ini cakap. Setunduk itu je. So, bila kita dapat mengawal mata ni, sebenarnya kita dapat kawal kita punya diri daripada mengata buruk tentang apa yang kita pandang. Contohlah, kalau Masyita melawat rumah Syafiqah kan. So, Masyita macam tiba-tiba mata Masyita menyilau-lilau. Mata Masyita menyilau-lilau. Lepas tu dalam hati dia cakap macam ni, mana je rumah Syafiqah ni? Tak ada hati ke? Tak ada hati pasal kot. Macam tu. So
sebagai tetamu. Betul. Okey, kalau kita nak menziarahi orang, patut tak kita pakai seksi-seksi? Kan? Memang tak boleh pun dalam Islam. Jadinya dalam berziarah juga Allah telah tetapkan kepada umatnya untuk kita menutup aurat walaupun kita nak menziarahi orang. Contohnya ziarah orang sakit. Okey? Dan kita kena jaga batasan sebagai tetamu. Contohnya kalau kita ziarah rumah orang, kita janganlah bergurau terlebih-lebih. Macam kita tengah bercakap dengan orang yang berumur daripada kita, lepas tu kita bergurau-gurau lebihan. Rasa benda tu elok tak? Tak elok kan, walaupun dia tak cakap pun yang macam tak baguslah macam ni, tapi sebenarnya perbuatan tu memang tak bagus pun. Okey. Okey, sekarang ni tadi awak dah belajar tentang pengertian dan rukun, dan juga ada berapa tadi? 9. Okey, boleh ulang sama-sama? Boleh. Yang pertama, Niat yang baik. yang kedua, Maklumkan kedatangan kepada tuan rumah serta pilih masa dan keadaan yang sesuai. okey, yang ketiga, Meminta izin dan mendapat jemputan tuan rumah. okey, seterusnya, Mengucapkan salam dan memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. yang kelima, Menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. keenam, Mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. dan yang terakhir. Menutup aurat dan menjaga batasan sebagai tetamu. Okey, jadi awak dah dapatkan ke 99 adab berziarah. Jadi Ustazah nak nilai kefahaman kamu. Betapa kamu fahamnya tentang adab ziarah ni, kita akan adakan satu aktiviti. Yeay. Apa ni Ustazah? Surprise je. Set. Okey, yang ni Ustazah ada buatkan buku digital khas untuk kamu semua. Yang bertajuk Menziarahi Pakcik Zaki. okey. Siapa Pakcik Zaki Ustazah? Kawan Ustazah ke? Pakcik awak ke? Pakcik. Saya pun tak tahu dia pakcik kaki. Okey. Okey, jadi okey, sebelum kita lakukan aktiviti ni, Ustazah akan bahagikan kamu pada 2 kumpulan, iaitu baris pertama ni kumpulan 1, baris kedua kumpulan 2. Okey. Awak boleh tak Ustazah nak minta setiap kumpulan ni bagi nama untuk kumpulan awak? Bagi nama. Oh. Okey, jadi nama? Okey, kumpulan 1, apa nama awak? 1, 2, 3. Supergirl. Kumpulan 2? Stargirl. Kami lagi best. Okey, Supergirl dan Stargirl. Okey, untuk Supergirl, sekejap. Ustazah nak minta awak untuk baca buku cerita ni beramai-ramai isi dalam kumpulan awak kan? Ada daripada muka surat 1 hingga 5. Okey, seterusnya disambung dengan kumpulan Stargirl, iaitu muka surat 6 sampai 10. Jadi Ustazah nak edarkan kamu lah buku digital yang Ustazah dah print ni. Baca gini-gini ke Ustazah? Ke baca ramai-ramai? Nak baca ramai-ramai boleh? Boleh. Boleh eh? Ya ke? Nak? Sama-sama. Ni kalau nak tengok slide depan pun boleh. Okey. Okey. Okey, kumpulan Supergirl. Dah sedia? Sedia. Sedia, semangat sikit. Semangat. Okey. Makan semua. Okey. Wahai Isnani Nada. Pagi Sabtu yang cerah
dia tiba-tiba teringat akan Pakcik Zaki yang kurang sihat sejak beberapa hari lalu. Baik, saya ziarah Pakcik Zaki hari ini. Moga kunjungan saya dapat menggembirakan hatinya, bisiknya perlahan sambil tersenyum kecil. Okay, next to right. Sebelum bertolak, Amin menghantar mesej kepada Makcik Siti, isteri Pakcik Zaki. Assalamualaikum Makcik Siti, bolehkah saya datang sekejap untuk merawat Pakcik Zaki pada pukul 4 petang ini? Makcik Zaki Makcik Siti membalas, Waalaikumsalam. Sudah tentu boleh, Amin. Kami amat mengalu-alukan kedatangan kamu. Tepat pukul 4 petang, Amin tiba di hadapan rumah Pakcik Zaki. Amin merapikan pakaiannya, kemudian Amin memberi salam. Assalamualaikum Pakcik Zaki. Makcik Siti menjemput Amin masuk dengan senyuman. Amin bersalaman dengan lembut dan duduk di kerusi setelah mendapat keizinan Pakcik Zaki. Pakcik Zaki, bagaimana keadaan Pakcik hari ini? Kata Amin dengan suara yang perlahan dan sopan. Dah sempat rumus surat belum? Sekejap, kami nak kira. 1, 2, 3, 14 seterusnya. Lagi satu. Okay. Tiba-tiba Amin teringat tentang cerita di sekolah. Hampir sahaja dia hendak menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang rakannya, tetapi Amin cepat-cepat beristighfar. Tidak boleh mengumpat, ziarah ini untuk kebaikan, fikirnya. Okey. Habis. Baik, kita buka untuk bulan sekarang. Korang baca okey tak Ustazah? Bagus, saya sangat suka. Awak makin lancar bahasa Jawi. Okey, mulai kita. Apa nama bulan awak? Dah sedia tu belum? Dah. Okey, mulai dari Wahid Isnani Nada. Makcik Siti menghidangkan teh panas dan kuih muih. Terima kasih banyak Makcik Siti, sedap kuih ini, ujar Amin memuji dengan ikhlas. Amin memastikan dia makan dan minum dengan cermat dan beradab. Setelah hampir sejam, Amin melihat jam tangannya. Dia perasan Pakcik Zaki sudah mula kelihatan letih. Amin tahu adab menziarah adalah tidak membebankan tuan rumah dengan menziarah terlalu lama. Amin bangun dengan tenang. Pakcik Zaki, saya mohon diri dulu. Saya doakan Pakcik cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kata Amin. Terima kasih Amin atas kunjungannya. Pulang dengan hati-hati ya Amin, jawab Pakcik Zaki dan Makcik Siti. Amin memberi salam dan melangkah keluar dengan senyap, menutup pintu dengan berhati-hati. Amin pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Alhamdulillah, hari ini aku berjaya mengamalkan adab-adab ziarah. Semoga ziarahku diterima sebagai ibadah, katanya sambil tersenyum. Habis. Alhamdulillah. Jadi, daripada pembacaan awak secara beramai-ramai tadi, apa yang awak faham tentang cerita tadi? Dia pergi ziarah pakcik dia. Lepas tu dia banyak amalkan adab-adab.
pejabat jalan orang ni kita kena beradab. Lagi? Syarika? Kita kena amalkan adab-adab. Contohnya apa yang awak nampak tadi? Apa contohnya? Dia minta izin. Minta izin. Sebab apa kalau tak minta izin? Nanti tuan rumah tak bersedia nak sambut tetamu kan? Okey, Zarifah, apa lagi yang awak baca tadi adab awak nampak? Contohnya macam tak boleh terlalu lama sebab takut orang yang kita ziarah tu penat ke. Betul. Kesian nak layan. Betul, benar sekali. Okey, jadinya untuk aktiviti kali ni Saza nak minta kumpulan Supergirl dan juga Stargirl untuk membina Petaminda berdasarkan adab-adab yang ada di dalam buku cerita ini tadi. So untuk kumpulan Supergirl, awak cari adab-adab tersebut daripada buku surat 1 hingga 5. Seterusnya untuk kumpulan awak pula buku surat 6 hingga 10. Okey? Saza akan sediakan kertas ni, kertas majuk, dan Saza nak minta awak lukis dalam petaminda. Boleh? Boleh. Yang bulat-bulat tu kan Sandra? Tak kisah apa-apa, itu pergi awak. Siapa yang paling cantik saya kasih hadiah. Wah, Okey, Saza bagi masa 10 minit, cukup tak? Cukup. Okey, saya tekan masa ni. Okey, jangan berlalu. Saza pun nak ingatkan, lepas awak dah siap ni, kita akan ada pembentangan, okey? Buat metal kan? Boleh? Gitu ya. Buku ni. Ini buku ni. Apa awak baca ni? Semangat. cuba tanda dulu. Pegang. Ni niat. Niat. Niat bisa. Jadi nak tulis apa? Niat Niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik. Ya. Nampak? Lagi nak tulis kat sini tak apa. Niat baik. Okey. Mana ni? Boleh. Ustazah pun nak ingatkan, lepas awak dah cari adab ziarah tu, awak kena nyatakan waktu pembentangan nanti adab yang awak dapat daripada cerita tu. Faham tak? Betul-betul faham. Okey. Kita ada satu. Wah, awal. Tidak berlepas. Tidak lama sangat menunggu. Apa yang ini dulu lah? Ini dulu. Tidak. Dah cantiknya awak buat. Wow. Berapa? Pakai sopan. Tidak berkata yang baik-baik. Berkata yang baik. Bagus guna Masyitah. Mestilah Ustazah. Guna Masyitah. Mestilah Ustazah. Macam jangan cakap. Oh ni tak terang. Kau bertanya apa tak? Sama ke kata. Okey dah. Okey, boleh bertanya masa 7 minit lagi. Ada berziarah. Ada berziarah. Tidak membuat lambat-lambat. Cepat-cepat pulang. Gimana Zara cepat-cepat pulang? Tidak membebankan lah. Tidak membebankan. Tidak
menyusahkan. Tidak menyusahkan tetamu. Kenapa tetamu makcik kan? Tidak membebankan. Tidak membebankan orang sakit. Orang sakit. Tapi dia sakit ke? Orang sakit. Kenapa dekat orang sakit? Betul-betul. Tidak membebankan orang sakit. Kemudian membangun. Ina berdoa tu. Niat baik. Niat yang baik. Dia nak berdoa. Berdoa yang Pak Cik ni sihat. Terima kasih. Ni Pak Cik. Okay, boleh. Dia nak tanya lagi. Kejap Ustazah. Cantik je awak Kristina. Perokok ni Ustazah. Ui. Nanti awak masuk pertandingan Ajar saya. Yang kedua sini. Macam ni cantik tau Ustazah Halia. Meminta izin ke minta izin sebelum dia minta izin lah. Ya ada ni apa tu? Ya ada. Ya. Tak ada. Ke dia tak ada. Tak apa jangan. Kita buka bahasa. Apa mana tak aurat? Apa merapikan. Alright. Gigi ada di sana. Kami nak cek dulu. Bagus. Macam balik. Dia rumah saya. Jadi dia beradab. Semua dengan beradab. Satu lagi ke? Kedua, ada dua lagi. Bisa ambil pula. Sama dengan dah. Muka jarak. Tak ada. Tak ada. Satu je. Okey tak? Okey. Apa tadi? Keluar beradab. Keluar dengan berulang dengan beradab. Boleh? Ni tak? Nampaknya memulai. Kami nak hias sikit. Tak apa, kita ada lagi 4 minit. Buat je weh. Ikut kreativiti. Bismillah. Ya baik. Itu weh. Memistik. Oh boleh. Betul bukan? Kira Kan ni. Macam bercontoh. Mana? Ke WhatsApp tu. Sekejap. Dia tu. Boleh. Ush, ada hati bersinar. Jangan Sorry. Betul. Sama ya. Baik apa? Telefon. Ring ring. Ui. Nampak apa? Nak buat matahari. Matahari. Matahari sangat cantik anak hijau. Main ya. Comelnya. Comel lah sah. Ya. Warna-warni. Menggunakan bahasa yang baik.
Awak Ya. nama aku pula. Mana atas? Mana ni ah? Atas ke? Super good masa Tak ada rumah kat sini. Tak ada pun. Sebab dia kan nak melawat ikut alas maknya. tahu ke tak ni? Hah? Tak ada ha je. Ha ke tak? Ha apa ziarah? Okay, mudah-mudahan 30 saat lagi. Makcik Siti. Dia pakai tudung. Masa dah. Nanti jangan buat dah. Okey, sama. Sudah siap? Dah. Okey, sekarang isi tempat masing-masing dulu. Okey? Kita bawa selesai tak? Boleh ke? Tak payahlah letak di situ. Baik. Okey. Okey, sekarang ni waktu yang ditunggu-tunggu, iaitu waktu pembentangan. Jadi, kita persilakan kumpulan yang dah siap tadi dulu. Iaitu kumpulan Bagus. Sorry. Kumpulan Supergirl. Siapa boleh? Terima kasih. Okey. Fokus semua. Cantik tak? Jadi, Okey, Supergirl. Apa yang awak dapat daripada buku surat 1 hingga 5 tentang adat-adat berziarah tadi? okey. Jadi, daripada buku ni, daripada kata kalau kita orang tanda tau. Oh, tanda. tanda. Orang tanda tak? Oh, ingat. Okey, jadi yang pertama dalam buku surat ni yang dia kata moga kunjungan saya dapat menggembirakan hatinya. Jadi itu sebagai niat yang baik. Yang baik. Niat yang baik. Betul tak? Betul. Okey, Okey, yang kedua, bila dalam muka surat ni dia kata, bolehkah saya datang sekejap untuk melawat Pakcik Zaki? Jadi tu meminta izin. Betul. Oh my god. Okey, lepas tu yang ketiga, Amin merapikan pakaiannya kemudian memberi salam. Itu menuntut aurat yang baik. Kita nak jumpa orang yang menuntut aurat yang baik. Yang terakhir. Yang terakhir, kami jumpa menggunakan bahasa yang baik di bahagian Zaki. Abi tanya Pakcik Zaki, macam mana keadaan Pakcik Zaki hari ni? Itu bahasa yang baik. Satu lagi satu. Dia cakap bahasa yang baik juga. Amin dia teringat cerita kawan dia di sekolah, tapi dia rasa macam tak perlulah nak cerita sebab ni dah dianggap mengumpat. So dia tak cerita. Yang baik. Okey, betul tak semua? Okey, betul. Kawan-kawan untuk Supergirl.
dia puji makanan. Suka makanan yang masuk. Kalau orang lagi tu makan, kita kena puji. Ni kalau makanan tak sedap, diam je. Tapi kita kenalah jamah sikit. Nak jaga hati tuan rumah. Okey, yang kedua, surat 7. Okey. Mendoakan kebaikan kepada tuan rumah. Boleh kami pandai. Terima kasih Kak. Oh ni. Oh tu salah ni. Tak apa salah. Tidak membebankan orang sakit. Okey. Kami tahu adab ziarah adalah tidak membebankan tuan rumah dengan menziarah terlalu lama. Sebab ni Amin cakap setelah hampir sejam, Amin melihat jam tangannya, dia perasan Pak Cik Zaki tu dalam keletihan dah. Dia dah letih. Betul. Jadinya kalau kita nak ziarah orang, kita kena tengok masa lah. Jangan terlalu lama. Sebab apa nanti ke rumah? Letih. Penat. Okey? Seterusnya mendoakan kebaikan kepada tuan rumah. Tadi. Yang ni. Oh ni. Dia kata saya doakan Pak Cik cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Ini dia mendoakan lah. Dia tak ada lah kata-kata yang tidak baik kepada Pak Cik ni. Bagus. Bagus Amin. Bagus Amin. Kemudian pulang dengan beradab sebab dia ni Amin ni membelas lah nak pulang ni. Dia kata Amin memberi salam dan melangkah keluar dengan senyap, menutup pintu dengan berhati-hati. Betul, takkanlah Amin keluar tiba-tiba Amin nak pergi balik, tiba-tiba dia keluar je, tak saya izin. Orang rasa kalau benda macam tu beradab ke? Kan? Jadinya Amin pulang dengan beradab, dengan minta izin. Okey, bagi tepukan. Okey, sini duduk. Kat sini ya. Okey. Okey. Tahniah pada dua-dua kumpulan di mana awak semua sangat hebat tadi. Kerana awak dapat cari adab-adab ziarah berdasarkan buku yang Ustaz Zahra buat tadi dan awak dapat membentangkan dengan baik. Beri tepukan semua. Jadi untuk tentukan pemenang, Ustazah kasih adil lah. Ustazah kasihlah pada dua-dua grup. Boleh? Nanti awak share-share. Okey, berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang awak dah belajar tadi? Pasal maksud sejarah. Maksud berziarah yang pertama. Yang kedua? Hukum. Jadi apa hukum ziarah? Sunat. Dan dalil ziarah. Jadi dalil tadi tentang apa? Tentang dia kata kalau ada orang sakit nanti kita sentiasa dalam kebun syurga. Betul, Masya Allah. Baik, Masyidah. Dan yang terakhir, adab ziarah. Boleh tak Ustazah nak setiap seorang sebutkan satu adab yang awak ingat? Okey. Tak apa pun tak apa. Saya dulu tak? Okey, Masyidah. Yang baik. Baik, betul tak? Seterusnya. Okey. Apa kata ayat baik? Betul tak? Okey, istimewa dulu lah. Boleh dapat pandangan? Betul.
Contoh perkara-perkara kecil sekalipun kita kena terapkan dalam diri kita. Contohnya memberi salam, meminta izin, ya tak? Duduk pandangan. Duduk pandangan. Puji kat rumah. Puji kat rumah walaupun Kalau makanan dia tak sedap. walaupun makanan tak sedap, kita kena Makan jaga je. hati kat rumah dengan jamah sedikit makanan tersebut kan. Jadi walaupun perkara ni kecil di mata manusia, sebenarnya perkara-perkara kecil ni lah menjadi pandangan yang besar di mata Allah SWT. Sebab apa? Dengan adanya adat ziarah ni, Allah memberikan kita manusia ganjaran dalam kehidupan. So jadinya Ustazah nak menggalakkan awak semualah untuk sentiasa istiqamah mengamalkan adat ziarah ni dalam kehidupan. Dapat semua? Dapat. Alhamdulillah. Okey, sebelum Ustazah mengakhiri kelas pada hari ini, Ustazah nak minta kamu untuk lakukan latihan interaktif di rumah, di mana Ustazah akan kasih link ni dalam grup WhatsApp, okey? Boleh. Di depan Ustazah nak semak, boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Ustazah rasa sampai di sini saja. Jadi kita tamatkan kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Bangun. Syukran jazila.